Ini ya. Tadi elok-elok pekerja tengah parut kelapa. Dan dia tinggalkan. Ini. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Apa yang berlaku di pasar tani Kekal Farma Selayang ini sebenarnya bukan benda baru. Rakaman jelas menunjukkan pekerja warga asing yang tengah elok parut kelapa tiba-tiba terus tinggalkan tempat kerja bila nampak kehadiran orang luar. Bukan sekali tapi berulang kali. Kedai pisang pun sama. Kejadian berlaku di depan mata. Bukan cerita rekaan. Soalan dia satu saja. Kalau papan tanda amaran Farma dah besar terpampang, kenapa situasi ini masih berlaku? Kenapa masih ada peniaga PTK yang berani guna pekerja asing? Dan lebih teruk siap suruh lari bila orang datang. Ini bukan soal tak faham peraturan. Ini soal degil dan sengaja melanggar arahan. Yang buat orang naik angin tauke-tauke ini bukan warga asing. Mereka peniaga tempatan. Pegang lesen bawah agensi kerajaan. Tapi bila tiba bab tanggungjawab, resap. Bila ditegur, pekerja yang dikorbankan. Bila kantoi, pura-pura tak tahu. Tindakan gantung operasi 7 hari yang pernah dibuat sebelum ini nampaknya langsung tak berkesan. Kalau hukuman lembut, jangan terkejut kalau benda sama akan berulang. Papan tanda tak akan menaklukkan orang yang dah biasa melanggar. Isu sebenar di sini jelas. Penguatkuasaan longgar, peniaga tak serik dan pekerja asing terus ambil kesempatan dan juga dijadikan alat. Sampai bila nak biar benda ini jadi budaya dalam pasar sendiri? Ini ya. Tadi elok-elok pekerja tengah parut kelapa. Dan dia tinggalkan. Ini, Farma. Ini masih ada peniaga-peniaga yang tak serik ni. Guna pekerja asing ni. Dekat PTK Farma ni. Tadi tengah elok parut kelapa. Dia tiba-tiba hilang. Sama juga dengan ni. Kedai pisang ni. Ni. Kedai pisang ni. Elok-elok tadi habis datang ni. Farma sila beri perhatian. Masih ada peniaga PTK ni dia langsung tak serik ni. Dengan tokenya bersubahat. Tak guna punya peniaga tempatan ni tak bertanggungjawab. Masih berdekir dengan arahan Farma. Kita datang dia pandai pula suruh pekerja dia lari. Ni tak guna punya manusia.